Sekali pandang, phone ni sebiji macam iPhone. Ini dia Honor 400 Lite. Jadi macam biasa, aku nak share apa yang best pasal phone ni. Honor 400 Lite ni guna design yang sama macam iPhone 16 Pro dengan susunan kamera, button, kemasan belakang dan juga skrin dengan Dynamic Island. Phone ni guna chip Dimensity 7025 Ultra dengan 12GB RAM dan 256GB storage. Phone ni guna skrin bersaiz 6.7 inci dengan paparan 120Hz. Phone ni ada dua kamera belakang dengan sensor utama 108 megapiksel. Phone ni juga ada bateri yang besar 5230 mAh yang menyokong pengecasan 35W. Dan apa yang paling best, phone ni ada button macam iPhone 16 untuk akses kamera dengan lebih pantas dan juga untuk akses AI melalui Google Lens. Dengan harga RM1,300, patut beli ke patut skip?